Assalamualaikum sahabat, selamat bertemu kembali. Ini skuter yang telah dilancarkan pada tahun lepas, WD Motor Nexi 180. Tapi tahun ni dilancarkan lagi sekali dengan ada beberapa upgrade yang mungkin menarik minat anda. Pertama sekali, harga dia lah. Harga dia bawah 10,000, 9,000 lebih je. Nanti kita pergi detail dekat harga tu. Tapi skuter ni sesuai untuk siapa tuan-tuan, untuk orang-orang yang kecil macam saya. Kecil macam saya. Kenapa? Motor ni tak tinggi sangat, 765mm saja seat height dia. Lepas tu dia pun tak berat sangat, 140 lebih je kg berat dia, berat basah je. Jadi untuk orang kecil-kecil ni memang ngam. Dan orang rendah ni lagi terbaik. Untuk orang yang besar-besar, senang anda nak handle motor ni. Tapi dia punya kapasiti minyak dia 8 liter je lah, untuk makluman anda. Kita try dulu tengok ada ngam ke tak ada ngam. Kita tolak dulu. Tu dia. Sebab dia tak berat sangat motor ni, 140 kg lebih je untuk berat basah dia. Saya kalau kena naikkan, sangat senang nak turunkan dia pun dah. Nak turun nak naik pun sangat senang. Jom kita duduk. Tapi untuk tinggi saya ni agak tenjek jugalah. Walaupun dia kata 765mm antara yang terendah lah. Biasa 780mm macam tu. Ni antara terendah, tapi masih lagi menenjek untuk saya lah. Tenjek pun ingat nampak lah tadi. Tapi sebab tak kita faham, skuter punya seat lebar, memang macam itulah, dia mengangkang sikit lah. Mengangkang sikit. Tapi sebab dia ringan, senang. Kita senang nak pusing-pusing. Untuk saya pun tak rasa susah. Senang. Ruang kakinya pun untuk segmen dia ni pun agak luas. Kalau kita esok ke belakang ni, dia memang luas lah. Kaki saya dah habis stretch ni, panjang je kakinya. Untuk segmen dia antara yang terbesar jugalah ruang kaki dia ni. Ergonomics dia memang selesa lah untuk skuter. Tapi yang bagus dia, ruang kaki dia yang besar, ruangan kokpit ni yang best. Jom kita tengok apa yang menarik dan yang baru untuk Nexi 180 ni. Yang pertama tuan-tuan, tengok tu kat bawah. Dia dah ada macam ni. Nampak lampu tu? Yang ni datang daripada motor ni. Bukan lampu kedai ni, daripada motor. Okey, dah hilang dah. So itu dia punya welcome light lah, ataupun goodbye light lah dalam bahasa saya. Sebab lampu tu akan boleh keluar bila kita off engine. Okey, sekarang saya cuba tunjuk demo dia. Saya sekarang saya on engine. Sekarang tengah idle. Jadi bila kita off je, baru goodbye light tu keluar. Saya off engine. Tu. Baru dia keluar. So dia tulis tu Nexi. Kalau lagi malam, lagi gelap, lagi nampak lah. Kalau saya namakan lampu ni goodbye light. Dah habis dah. Sebab dia hanya keluar bila kita dah matikan enjin. Mari kita tengok sikit compartment. Ngam, yang ni boleh letak handphone ni. Ni handphone boleh. Air mineral yang 500ml tak muat. Okey, kelebihan pertama tadi yang itu satu tuan-tuan, dia punya goodbye light tu. Yang kedua, motor ni dia dah datangkan dengan fog lamp dekat bawah. Yang ni. Cuma kita tengok fog lamp dia daripada depan. Kita on dulu lampu. So itu dah tuan-tuan. Silau. Dia datang dengan fog lamp dekat bawah ni. Memang memancar cantik. Ini antara kelebihan ni yang kedua lah, dia datangkan dengan fog lamp dekat hadapan. Dulu tak ada, model dulu tak ada. Okey, ini yang untuk color ni, untuk warna ini. Sebab motor ni datang dengan 4 pilihan warna. Kita tengok fog lamp untuk yang warna hitam lah. Alamak, ada ngam. Minat masing-masing lah. Kalau anda rasa cantik, anda suka begini, ada ngam ni. Ada ngam. Dan yang kelebihan seterusnya adalah dia datang dengan TPMS sensor. Kat sini dia dah tulis dah 2.4 bar, 2.5 bar. Dia datang standard dengan TPMS sensor. Tu antara kelebihan yang dah di-upgrade di Nexi 180 ni. Ruangan dalam ni tuan-tuan, dia tak adalah besar sangat, tidaklah kecil sangat. Saya rasa kalau untuk helmet standard open face mungkin tak muat, setengah helmet saja yang boleh. Kalau anda kata nak beli skuter ni untuk ruangan kompartmen dalam ni, helmet saya rasa mungkin tak lepas lah. Nampak ke dalam tu, tapi kalau kita tutup mungkin tak lepas. Sebab belakang ni ada, atas ni ada macam ni. Kita boleh letak barang-barang biasa lah, baju hujan ke apa ke. Anda nak letak helmet, mungkin kena tambah option
top box, kena tambah option top box. Cantik. Kamera hadapan confirm, standard dah ada. Dia beli motor ngam. Nexi 180 dari W Motor. Harga dia tuan-tuan 9288. Mungkin dalam dekat-dekat 11,000 untuk dapatkan on the road. Datang dengan 4 pilihan warna. Nah, 2 warna kita dah tengok. Jadi tengok lagi 2 warna. Kelebihan dia tadi ada TFT 6 inci, smart key, ada USB Type A dengan Type C. Lepas tu ada low beam, yang tadi cakap yang fog lamp tu, lampu bawah ni. Lampu bawah ni, seat dia dah lagi best daripada seat yang dulu. Seat dia lagi best daripada dulu. Sini. Dia dah baru kan dia punya pembuatannya itu. Dan dia punya last sekali ada TPMS. Lepas tu 2 channel ABS dengan traction control tu memang ada dah. Traction control memang ada, tambah dengan TPMS yang baru. Harga dia 9288. Ada ngam. Yang ni tuan-tuan, ni antara lagi 2 warna. Tadi kita tengok kat dalam 2, yang ni warna putih, yang ni warna grey. So ini antara 2 warna yang menarik perhatian saya lah sebenarnya. Mungkin anda akan lagi minat warna ini. Mana yang lebih garang-garang, dia warna ni lah. Ni cantik ni, warna ni. Dan warna minat yang relax tapi masih lagi menonjol, warna putih ni. Tapi mungkin ramai ambil kalau putih lah. Kemungkinan ramai akan ambil warna putih ni lah. TFT 6 inci tadi tu. Kita lagi sekali kita tengok. Mantap, cantik. Ni antara yang best lah motor ni. Lampu depan keseluruhan. Tuan-tuan, Nexi 180 daripada W Motor. Harga tak sampai 10,000. Badan cantik, original, nampak badannya sangat original, tanpa ada kopi-kopi apa. Itu antara kelebihan yang paling ketara untuk Nexi 180 ni. Jumpa lagi petang. Jangan lupa share, subscribe. Jangan lupa komen ada ngam ke tak ada ngam Nexi 180. Assalamualaikum.